Good morning guys, good morning. Welcome to Viral News Malaysia. Hari ini, hari Rabu 22 bulan 4 2026. Kita mulakan dengan berita ni daripada berita harian online. FAM boleh gantung FIFA angkara kenyataan Yusof. Okay. Kuala Lumpur, kenyataan bekas pemangku Presiden Persatuan Besar Malaysia FAM Datuk Muhammad Yusof Mahathir yang menyatakan calon Presiden FAM memerlukan sokongan Tunku Mahkota Ismail adalah satu kenyataan berbahaya dan boleh dianggap sebagai campur tangan pihak ketiga. Peguam Sukan dan Komersial Nik Erman Nik Roseli menyatakan menjelaskan kenyataan itu boleh disifatkan melanggar artikel 19 Statu Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA yang memperuntukkan persatuan bola sepak perlu diurus secara bebas tanpa gangguan pihak ketiga. Jelasnya, FIFA amat serius mengenai perkara ini sehingga kan menyaksikan beberapa persatuan pernah digantung. Sebelum ini antaranya Kenya, Pakistan, Kuwait, Indonesia dan Nigeria. Gara-gara hal ini, ya. Walaupun artikel 19 tidak menjelaskan apa definisi pihak ketiga, tapi artikel terbabit menyatakan bahawa mana-mana pihak yang tidak dilantik atau dipilih menurut statu masing-masing, FIFA tidak akan mengiktiraf pihak itu. Okay? Bahaya juga ni lah. Bahaya juga isu ni. Okay? Alright. Semalam, Muhammad Yusof menegaskan jawatan Presiden Badan Induk itu bukan sekadar simbol, tetapi satu amanah besar yang perlu dipikul oleh individu yang benar-benar cintakan bola sepak. Okay. Katanya lagi, jika Tunku Mahkota Ismail tidak mahu memegang jawatan itu, maka pihak FAM wajar dipilih dalam kalangan individu yang mendapat kepercayaan serta sokongan daripada baginda. Secara buktikan, FAM pernah ditajui oleh tokoh seperti Tun Abdul Razak, Tan Sri Hamzah Abdul Samad dan Tan Sri Hamidin Muhammad Amin, kata Yusof. Itulah dia cerita tentang Bola Sepak Malaysia FAM. Seterusnya, lagi tentang bola sepak. Ini, Malaysia tercicir dalam slot tambahan ACLE. Kuala Lumpur, harapan Malaysia untuk menikmati durian runtuh. Slot tambahan kesayangan elit Asia nampaknya semakin samar apabila dikatakan tercicir daripada senarai anggihan baharu Liga Jawa AFC Elite ACLE. Sebelum ini, saingan berprestij itu dilaporkan bakal diperluaskan daripada 24 ke 32 pasukan. Satu langkah besar Konfederasi Bola Sepak Asia AFC dalam usaha meningkatkan kualiti dan daya saing kejohanan. Namun, laporan terkini daripada Asian Games memberi bayangan kurang enak buat bola sepak tempatan bola Malaysia tidak disenaraikan dalam kalangan negara yang bakal menerima slot tambahan tersebut. Okay. Sebaliknya, rezeki itu dijangka berpihak kepada kuasa-kuasa besar Asia seperti Arab Saudi, Jepun, Emirat Arab Satu UAE, Korea Selatan, Qatar, Uzbekistan, Thailand, China, Iran, Australia dan Vietnam. Tengok, Thailand, Vietnam. Ni contoh terdekat dah negara Asia Tenggara. Thailand, Vietnam boleh ada slot tambahan untuk, inilah maksudnya setiap kelab daripada 2 boleh mata 3 wakil untuk setiap kelab dalam negeri itulah. Okay. Kerana slot dia bertambah, bertambah slot. Ya. Yang lebih menjadi tumpuan, beberapa negara seperti Arab Saudi dan Jepun dijangka mendapat kelebihan berganda apabila diberikan 2 slot tambahan untuk aksi playoff. Australia, Uzbekistan, Vietnam pula tidak ketinggalan bila masing-masing bakal menerima 1 slot tambahan playoff sekaligus mengukuhkan lagi dominasi mereka di pentas Asia. Australia, Uzbekistan dan juga Vietnam. Di manakah Malaysia? Buat masa ini, wakil negara hanya menerima 1 slot saja. ACLE didominasi oleh JDT dan satu lagi tiket beraksi dalam saingan ACLE 2. ACLE 2 mungkin GTFC kena dia kan nombor 2, tempat kedua. Bayangkan, tahun demi tahun
Yang masuk kepada ACL ni JDT je lah, bola sepak. Okey, ada dua cerita bola sepak. Kita balik kepada berita sukan lain ni. Ni highlight juga dia lah, iaitu bekas pemain import derita di penjara Indonesia. Pelakon sebenarnya ya. Bekas pemain import derita di penjara Indonesia. Jakarta, bekas pemain import Liga Bola Sepak Liga Bola Kelantan Indonesia, Jared Shaw kini berdepan detik sukar apabila kesihatannya dalam proses merosot ketika menjalani hukuman penjara di negara itu. Pada usia 35 tahun itu, berusia 30 tahun, beliau dipenjara selepas didapati bersalah memiliki produk ganja berbentuk gula yang dibawanya masuk ke Indonesia, sekaligus melanggar undang-undang tentang narkotik negara tersebut. Shaw menjelaskan bahawa itu digunakan bagi merawat penyakit Crohn's disease yang dihadapinya. Itu kadang-kadang, tapi itulah dia. Kalau dah undang-undangnya ketat, you kata ubat pun bukan ubat. Kata ubat pun bukan ubat. Menurutnya, keadaan dalam penjara merupakan proses rawatan sehinggalah memberi kesan besar kepada kesihatan beliau. Maksudnya dia betul sakit lah. Betul dia sakit. Saya melalui banyak perkara. Kesihatan saya semakin terjejas. Saya hanya mahu kembali kepada keluarga, temannya ibu saya, katanya lah. Shaw terus mengumumkan dia mengalami pelbagai simptom termasuk sakit perut, loya, muntah serta jangkitan bakteria. Keadaan diet dan persekalahan penjara juga tidak sesuai dengan keperluan kesihatannya. Saya terpaksa berdepan kesihatan setiap hari. Makanan di sini tidak sesuai untuk perut saya. Kadang-kadang saya hanya berpuasa atau makan buah, katanya. Shaw kini menghadapi tekanan terbangsa, mengharapkan tekanan terbangsa mendapat membantu percepatkan pembebasannya sebelum keadaan jadi lebih serius. Dia itu menegaskan kesal melanggar undang-undang namun berharap diberikan pertimbangan sewaktu kesihatan. Dia katalah, saya minta maaf tapi pada masa sekarang saya perlu jaga kesihatan saya, katanya. Untuk itu pihak berkuasa Indonesia maklumkan Shaw menerima rawatan dan sedang dalam proses mendapatkan rawatan lanjut di Hospital Jakarta. Namun menurut Shaw, bantuan terima masih belum mencukupi untuk menangani keadaannya. Kes ini sekali lagi membuka perbincangan mengenai perbezaan undang-undang dadah di peringkat global serta nasib sembunyi menggunakan bahan itu bagi tujuan perubatan. Tujuan perubatan. Tapi sepatutnya Shaw ni dia datang bawalah dokumen daripada doktor mata bawah, ini adalah untuk preskripsi ubat. Dia tak bawa, dia tak declare. Itu pun masalah dia lah, masalah Shaw. Dan Shaw ni kesian, memang kesian, tapi itulah undang-undang guys, undang-undangnya. Jadi kita mengakhiri kita punya Radio Special ini dengan ini berita terakhir lah. Berita-berita ni semua dibawa khas oleh berita harian online. Rujukan saya lah pada berita harian online. Last kali, cadangan tangguh Sukma wajar diteliti. Kuala Lumpur, cadangan melakukan pembayaran Sukma Malaysia 2026 tahun inilah Sukma Malaysia 2026 usulan pertimbangan terhadap situasi global dan peningkatan kos perlu diperhalusi secara menyeluruh dengan semua pihak berkepentingan dilihat perlu duduk semeja bagi mencari penyelesaian terbaik. Pemerhati Sukan Tempatan Datuk Dr. Pekan Ramli menegaskan pandangan yang diusahakan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah wajar dihormati dan diberikan perhatian serius sebagai satu cadangan yang berasas. Dalam keadaan sekarang dengan konflik Asia Barat dan peningkatan kos, memang ada asas untuk mempertimbangkan penangguhan Sukma, katanya. Bagaimanapun, beliau mengingatkan bahawa sebarang keputusan tidak boleh dibuat secara tergesa-gesa kerana Sukma memberikan pelbagai pembangunan taruh termasuk kerajaan negeri, atlet serta badan sukan, sponsor. Kita kena melihat benda secara menyeluruh lah. Serta penangguhan juga berpotensi membuat implikasi kewangan yang lebih besar kerana kos terus meningkat dalam tempoh lebih panjang. Sukma bukan hanya melibatkan Selangor tapi semua negeri. Maksudnya bukan Selangor ni, it's not about Selangor, it's about the whole state in Malaysia yang join Sukma ni. Jika kesannya dirasai secara menyeluruh, kita tangguh kos mungkin akan meningkat. Pada masa sekarang negeri perlu bertanggungjawab menanggung pelajaran tambahan, katanya. So bunga itu pekan penyiarannya Kerajaan Selangor bersama Jabatan Kuasa Tinggi Sukma mengadakan perbincangan terperinci sebelum buat keputusan. Itulah berita kita baik guys untuk hari ini, guys. Supaya kita pada hari ini terus